Dunia seolah-olah telah kehilangan pelindungnya. 5 Ultra Brothers sudah tidak mampu bertarung dan Alien Hippolyte kelihatan seperti sudah menang. Tetapi dalam episod Ultraman Ace, The Series episode 27, Miracle Father of Ultra, muncul seorang legenda, itu Father of Ultra. Father of Ultra telah datang membantu membebaskan Ace dengan menggunakan tenaganya sendiri untuk menghidupkan semula Ace. Dengan bantuan itu, Ultraman Ace kembali berlawan dengan Alien Hippolyte dan akhirnya berjaya mengalahkan Alien Hippolyte dan menyelamatkan semua Ultra Brothers. Momen ini antara yang paling mengejutkan dalam era Showa Ultraman, sebab buat peminat ia betul-betul menunjukkan bahawa walaupun Ultra Brothers sangat kuat, mereka juga tetap boleh dikalahkan oleh musuh. Jadi sehingga berjumpa lagi untuk video sains.